Fik, Yes. kita pun dah nak dekat hari bapa ni. Betul. Perasan tak? Bapa-bapa ni selalunya memang susah betul nak ungkapkan perkataan sayang tu. Betul. Tapi sebenarnya kalau nak tahu Cha, dia orang ni menunjukkan kasih sayang dia orang tu melalui perbuatan Cha. Betul. Yang kita tak pernah nampak. So percaya ke tak, itu yang kita nak pergi tanya orang Yes, kita sekeliling. tanya. Apa perbuatan ayah dia orang buat dekat dia orang yang dia boleh nampak. Itulah cara dia sayang kita. Betul. So Tu ada suara. tanya tanya. Sini. Okay guys, sekarang saya bersama dengan Fahmi. Kak Linda. Ashraf. Afia. Ika, Fira tanyalah. Selalu ni bapak-bapak ni memang susah sikit nak ungkapkan yang dia sayang. Dia tak selalu cakap, Ika, ayah sayang Ika. Jarang kan nak cakap macam tu? So, apa perbuatan ayah awak tunjuk dekat awak, memang bila awak tengok, dia sayang aku. Masa saya umur 12 tahun, berikan saya satu mainan yang harga dia macam quite pricey. Itu saya macam memberontak. Macam nak juga mainan. Tapi one day, bila balik rumah, dia bawa mainan tu. Saya dekat Kuantan. So ayah saya sanggup ambil cuti hari tu juga. So masa tu hujan, dia sanggup redah hujan lah. Naik motor. Naik motor. Kalau saya rasa dia selalu bagilah apa yang saya nak. Maksudnya apa benda yang awak nak, dia akan usaha untuk dapatkan lah. Ya. Dia cakap dia tak lapar pun. Dia suruh kita makan tapi dia tak makan pun. Waktu tu duit dia cukup-cukup tapi instead of dia makan sendiri, dia bagi kita. Lepas daripada dia bagi kita makan tu, kita nampak dia duduk dekat dapur. Dia tengah godek-godek apa dia boleh makan macam tu lah. Ui, sakit tu. Itulah guys, kasih seorang ayah untuk apa anak dia. Kadang-kadang kita tak nampak tapi kita boleh rasa lah yang macam ish, dia ni macam sayang aku ni. Sebab faham tak? Kita boleh rasa kan. Betul, saya boleh rasa lah. Bila kita kerja, ada masa kita kurang duit kan. So Okey. kita tak cakap dengan ayah, kita akan cakap dengan mak. Boleh tak nak RM50 nak duit makan? Akan cakap boleh, tapi sebenarnya mak kita pun suri rumah. So sebenarnya dia cakap dengan ayah kita lah. Itu ayah kita yang akan bagi. Setiap kali saya nak keluar rumah dengan ayah saya, dia akan ambilkan saya kasut saya. Kiranya macam ambilkan kasut. Preparekan. Faham, memang act of service. So kalau nak cari husband pun mungkin Awak nak cari nak macam tu. Yes, kan? korang pun berjadilah. Sebab tu saya cakap, bukan Afia je yang untung. Mak Afia pun beruntung. Sebab dapat suami memang dah ready sebelum kahwin tu. Bila dah dapat anak, jadi bapa yang sangat bertanggungjawab lah. Okey, Fabi, ada tak lagu yang membuatkan awak teringat dekat ayah awak? Lagu yang baru-baru ni yang dalam movie Papa Zolal. Macam mana? Jika tidak hari ini, mungkin Minggu depan. Mostly lagu-lagu Tan Sri Ramli lah. Rock 90-an I think. Lamunan terhenti. Lamunan terhenti. Lagu Mahal ini lah. Mahal ini, mahal ini dia ingat kat bapak dia. Kenapa? Lagu tu kenapa? Sebab kalau macam dia kan nak tunjuk rasa sayang susah. Faham? Dia akan relate juga. Alright, so last sekali, apa ucapan untuk bapa-bapa kat luar sana, terutama sekali bapa awak? Terima kasih sebab dah jaga saya dari kecil sampai besar. Dan terima kasih juga sebab dah selalu layan saya kerana saya yang macam ni, macam tu. And semoga semua ayah-ayah kat luar sana sihat selalu. Baba, selamat hari bapa. Mungkin jarang untuk celebrate hari bapa, tapi untuk Baba, terima kasih daripada awal jaga kakak sampailah dah degree ni masih jaga kakak. Masih nak menghantar kakak pergi kelas, pergi kerja. Walaupun penat, Baba masih nak buatkan untuk kakak. Terima kasih. Semua bapa-bapa di luar sana, you are an awesome fathers. Orang kata just jadi diri anda untuk mendidik anak ni benda yang susah, tapi Betul. you are an awesome fathers. That's why you become a fathers. Selamat hari bapa. Terima kasih sebab dah jaga saya daripada kecil sampai membesar. Susah payah perlu cari rezeki yang halal untuk saya membesar sampai sekarang ni. Terima kasih, saya sayang ayah saya. Selamat hari bapa. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan semoga sihat selalu, semoga semua penyakit disembuhkan dan dipermudahkan segala urusan. Okay, semua dengar tu guys. Okey, terima kasih Acap. Terima kasih Acap Cantik. Aiman, you kenapa sedih ni? You tengok apa? I still ingat dekat jawapan-jawapan tadi. So kiranya kita sentuh lah dengan jawapan-jawapan orang. Betul. Memang Kenapa? tersentuh sebab sebenarnya tanpa kita sedar pun jawapan-jawapan yang tadi kita dengar tu sebenarnya relate juga dengan diri I sebenarnya. Yeah. Oh ya ke? Bukan you sajalah. Relate juga dengan I. Macam kita faham. dengar tu kan sehari-harian dorang bersama ayah bapa dorang tu Betul. macam Teringat balik dekat kita punya ayah juga kan El kan? Sebab tak ada seorang bapa yang tak menyayangi anak-anak Betul, mereka. guys.
Di kesempatan ini Ya. kita nak ucapkan Selamat Hari Bapa untuk semua bapa-bapa di Malaysia dan satu dunia. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe, okey? Janji. Komen komen dekat bawah. Alright. Selamat Hari Bapa dekat bawah ramai-ramai. So jumpa korang on the On next next video. Adios. Ciao.